Okey, Assalamualaikum. Ini adalah untuk cara penggunaan rekod enrolment murid kemasukan sekolah V1. Maksudnya versi yang pertama. Okey, bila dah dapat link akan ada keluar macam ni. Tekan sahaja make a copy. Okey, kita tunggu dia keluar kejap. Okey, so dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar first kali ialah bahagian setup. So dekat bahagian setup ni, masukkan nama sekolah, masukkan alamat sekolah, logo sekolah dan lain-lain dekat sini. Okey, nama sekolah saya letak contoh. Sekolah Menengah Hanis Kira. Ini contoh saja. Okey, saya tak boleh nak letak nama yang betul lah. Okey, alamat sekolah pun boleh letak. Ni contoh, jalan biasa. Okey, ni contoh. Logo sekolah pun boleh masukkan juga dekat sini. Okey, klik pada sel C5 ni. C5 ni, okey. Klik insert, pergi ke image, insert image in cell. Tekan pada browse dan cari gambar logo sekolah. Okey, ni contoh logo sekolah lah. Nampak kecil tapi biarkan saja. Okey, next tahun 2026. 2026 maksudnya template ni digunakan pada tahun apa? Okey, contoh saya letak 2026 ataupun contoh untuk tahun depan saya buat 2027. Okey, ni 2026 lah. Tahun ni 2026. Okey, tahap ni kalau contoh sekolah menengah, maka pilih tingkatan. Okey, dia akan automatik ubah dekat sini. Kalau sekolah rendah, pilih tahun. Okey, nanti dekat sini pun dia akan automatik ubah jadi tahun. Okey, so andai kata dekat sekolah tu, okey ni tingkatan lah. Dekat sekolah tu tak ada prasekolah. Jadi buang sahaja prasekolah ni. Tapi dekat bahagian sini copy dan paste sahaja. Okey, paste macam ni. Okey, dah siap bahagian pertama. Bahagian kedua adalah untuk bangsa, agama, warga negara, status OKU. Dekat sini pun boleh tulislah bangsa lain-lain ke, agama lain-lain ke. Okey, dekat sini pun warga negara boleh letak. Status OKU pun kalau ada status OKU boleh letak. Penyakit atau alahan pun boleh letak. Ini bahagian untuk drop down dekat bahagian senarai keseluruhan ni nanti. Okey, next. Ini tahap, ini bahagian untuk masuk kelas lah. Okey, wajib pilih tahap dulu. Okey, contoh dekat kat sini kita tak ada prasekolah kan. Okey, saya padam dulu nama, padam semua. Yang saya letak tu contoh saja. Okey. Bila saya dah padam, saya boleh pilih lah PPKI Intan. Contoh PPKI Zamrud, PPKI Delima. So dekat sini pun pilih PPKI juga. PPKI. Okay, next. Tingkatan satu. Ada 1 A. 1 B. 1 C. 1 D. Okay, tingkatan 1 ni boleh je copy, paste. Tingkatan 2 pun sama. Contoh yang ni kan. 1A sampai 1C. 1D. Sama juga. Copy, paste kat sini. Okay, lepas tu masukkan je contoh nama guru kelas. Okay. So, saya tarik. Ini contoh sajalah. Contoh nama guru. Okay, so dah siap dah bahagian setup ni. Kita masuk kepada bahagian senarai keseluruhan. Dekat bawah ni. Nampak ada senarai keseluruhan. Okay, saya padam dulu yang ni. Padam dulu. Jangan delete row. Saya dah bagi amaran dekat sini. Jangan delete row. Hanya clear row sahaja. Okay. Nampak saya padam tu maksudnya clear lah. Okay. So dekat sini saya nak masukkan nama. Contoh nama murid 1. Okay. So ada pelbagai ada banyaklah nama murid kan. Dekat bahagian bilangan ni dia akan automatik keluar. Nampak tak? Kita tak perlu nak tulis satu-satu lagi dah. Dia akan automatik keluar dekat sini. Okey, status murid dengan tahap ni wajib pilih. Okey, wajib pilih.
Okay, so saya pilih aktif. Sebab semua kat sini aktif lah. Andai kata ada pelajar tu yang pindah, klik saja pindah. Ataupun dah tamat, klik saja pada tamat. Nanti dia akan automatic highlight siapa pelajar yang pindah. Okey, dekat sini pun tahap kita kena pilih jugalah. Kalau PPKI, maka pilih PPKI. Kalau tingkatan 1, maka pilihlah tingkatan 1. Copy, paste. Kalau ada tingkatan 2, maka letaklah copy, paste. Okay, kelas semasa contohnya dekat sini dia akan keluar. Kenapa wajib pilih? Sebab nanti kan kalau dekat sini bawah ni kosong kan. So saya nak pilih kelas, dia kosong. Dia jadi kosong. So saya kena pilih tahap dulu macam ni. Saya dah pilih PPKI. So dia keluarlah PPKI Intan, PPKI Zamrud, PPKI Delima. Okay, saya copy paste, saya tarik. Ni boleh besarkan lah kalau nama kelas tu panjang kan. Okay, so besarkan dia. So tingkatan 1 pun ada yang 1A, ada yang 1B, 1C dengan 1D. Okay. Satu B. Okay, kalau contoh tingkatan 2 ni ada banyak pada 2A, so copy dengan paste saja. Kelas semasa ni maksudnya kelas yang sekarang lah. Okay, saya ada bagi nota kat situ, pilih kelas yang sekarang, tahun yang sekarang. Kalau kelas yang sebelum ni, maksudnya tahun lepas lah. Tahun lepas 2026 dia kelas 2A. Contoh dekat sini, tingkatan dia dah masuk kelas 2A. Sebelum ni dia kelas 1A. Okay, so nanti pilih kelas sebelum. Okay, ID pelajar. Okay, kita masukkanlah ID pelajar. Nombor kad pengenalan. Tarikh lahir ni, warna kelabu ni jangan ubah. Okay, dekat sini warna kelabu. Dekat sini warna kelabu. Atas ni pun ada warna kelabu. Jadi, jangan ubah. Sebab dia akan automatic keluar. Okay, saya tunjuk contoh kenapa dia automatic keluar. 11, 11, 1. Okay, saya tekan nombor je lah. Okay, dia akan automatic keluar tarikh lahir tersebut. 11, bulan 11, 2011. Ini contohlah. Okay, jantina boleh pilih lelaki ataupun perempuan. Bangsa pun yang mana kita dah letak tadi dekat bahagian setup tadi, yang dekat sini. Okay, so kita pilihlah dekat sini. Ada Melayu, Cina, India. Kalau ada lain-lain tu, boleh pilih jugalah. Agama pun sama. Islam, Hindu, Kristian dan lain-lain. Warga negara pun boleh pilih juga Malaysia, bukan Malaysia. Sekolah asal boleh letak juga sekolah sebelum dia masuk sekolah sekarang. Okay. Tarikh daftar masuk ni klik 2 kali. So kita boleh pilih bila tarikh yang dia masuk. Contohnya 1 Januari, maka kita pilih 1 Januari. Anda kata macam semua nama murid ni 1 sampai 24 semua sama je. Copy je yang tadi kita dah pilih tu. Paste saja. Okey, kalau status OKU ni adalah. Kalau tak ada, biarkan sahaja kosong. Dan masukkan detail lain-lain lah. Kalau ada catatan, boleh masukkan catatan. Okey, perasan tak dekat atas ni untuk cari nama sahaja. Ini kita nak cari nama murid. Contohnya, saya nak cari contoh nama murid 20. So, detail dia akan keluar dekat bahagian sini. Okey. So, dia akan keluar dekat bahagian sini. So, dah tak perlu cari bawah-bawah nak cari nama dia. Okay, kita klik saja ataupun kita type saja nama dia dan akan keluar detail dia kat sini. Okay, itu saja dekat bahagian senarai keseluruhan. Okay, lagi satu saya lupa. Kalau contoh kita nak filter ikut tahap, kita boleh pilih filter. Okay, contoh saya nak tengok bahagian untuk tingkatan 1 saja. So, saya pilih tingkatan 1, blanks. Blanks ni maksudnya yang kosong lah. Mana yang kosong tu saya nak. Okay, tekan OK. So, kalau next nak masukkan semua senarai tahap tingkatan 1 saja, dekat sini kita dah boleh masukkan dah. So, kita nampaklah semua ni tingkatan 1 sahaja. Sama juga kalau kita nak buat untuk PPKI dengan tingkatan 2.
Kalau tak ada apa, select je all. Okay. So sekarang kita masuk kepada 1 sampai 10 ni. 1 sampai 10. Okay, ni untuk apa? 1 sampai 10 ni. Ingat tak kita letak dekat setup tadi? Yang nombor 1 tu PPKI, nombor 2 tu tingkatan 1, 3, 4, 5 sampai 10. Okay. Kalau nombor 8 sampai 10 ni kita tak pakai, kita boleh hide kan saja. Okay, contohnya 1 ni untuk PPKI. 2 ni untuk tingkatan 1. Okay, so maksudnya dekat nombor 8, 9, 10 ni kita hide lah. Okay, macam mana nak hide? Ada anak panah kecil dekat sebelah kanan ni. Kita hide sheet. Lepas tu tekan saja OK. Dan nombor 8 tu akan hilang. Sama juga dengan nombor 9. Kita hide sheet, tekan OK. Nombor 10 ni pun sama. Kita hide sheet, tekan OK. OK. So sekarang kita dekat nombor 1. Okay, so kita dah tak perlu buat apa-apa dah dekat sini. Nombor 1 ni kita dia dah automatic asingkan ikut kelas masing-masing. Contohnya PPKI Intan ni, dia dah bagi tahu dah. Contoh nama guru kelas 1. So dia akan automatic kira lah berapa pelajar yang masih aktif dekat sini. Okay, contohnya nama murid 1, nama murid 2. So ada 2 pelajar, lelaki ada 1, perempuan ada 1. Okay, dekat sini kita letak kosong sebab kita tak pilih lagi bangsa apa. Islam ni pun kita tak pilih lagi bangsa, agama ni pun kita tak pilih agama apa. Status murid tu dia akan kira lah aktif, pindah dan tamat. Okey, kita boleh scroll sampailah ke kanan. Ada 15 kelas untuk satu tahap tu. Okey. Andai kata kalau satu kelas, satu sekolah, satu tahap tu ada 3 kelas je ni, ada 3 kelas. Okay, kita collapsekan semua dulu. Collapse all. Tekan saja ni. Tekan OK. Dan kita pilih berapa kelas yang kita ada. Contoh 1. Lepas tu 2. Lepas tu 3. So yang lain tu tak payah sentuh dah lah. Biarkan saja dia tutup macam ni. So kita nampak ada 3 kelas sahaja dekat sini. Sama juga dengan kelas untuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan seterusnya. Okey, yang nombor 1 ni pun kita boleh rename. Contohnya PPKI. Sebab nombor 1 tadi kita letak PPKI, so kita tulis PPKI. Kalau untuk nombor 2 ni tingkatan 1, so kita tulislah rename tab dia tingkatan 1. Okay, ini contoh untuk rename tab-tab yang kita ada tu lah. Nombor 1 sampai ke nombor 10 tu. Kalau yang tak ada, yang tak pakai 8, 9, 10 tu, hide kan saja. Okay, next. Paling last kali adalah analisis keseluruhan. Okay, dekat sini akan tunjukkan enrollment murid mengikut tahap tahun 2026. So dekat sini dia tunjuk PPKI ada berapa pelajar, tingkatan 1 ada berapa pelajar. Yang ini pula dia tunjukkan mengikut jantina dan tahap. Okey, dekat bawah sekali ada tunjuklah berapa kelas yang ada, berapa tahap yang ada dan berapa pelajar, lelaki, perempuan, bangsa, agama, status. Okey. Sama juga kalau kita scroll ke kanan, dia akan tunjukkan mengikut kelas pula. Okey. So, yang kat sini PPKI dulu sebab yang pertama tadi kita letak PPKI. Okay, yang kedua ada tingkatan 1. Sampailah kita scroll ke kanan. Andai kata kalau kita tak pakai yang belakang-belakang ni, boleh delete sahaja. Okay, cara nak delete tu boleh highlight. Nak delete boleh, nak hide pun boleh. Saya sarankan hide lah kalau tiba-tiba nak pakai ke apa kan. Okay, klik kanan, cari hide column. Okay, cari hide column. Okay, itu saja. Kalau nak biarkan saja pun boleh. Biarkan je. Tak payah nak sentuh apa dah. Okay, itu saja untuk rekod enrollment murid kemasukan sekolah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp terus saya ataupun PM saja saya. Okay, terima kasih. Bye-bye.